Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Ivory Coast dan Cameroon tepati ramalan. Dua pasukan gegasi Afrika iaitu Ivory Coast dan juga Cameroon berjaya menepati ramalan ramai apabila berjaya mara kepusingan kalah mati selepas masing-masing mencatatkan kemenangan dalam perlawanan terakhir. Ivory Coast berjaya bangkit daripada ketinggalan 2-0 kepada pasukan Gabon dan menghabiskan perlawanan dengan keputusan 3-2. Gabon berjaya mendahului Selesa 2-0 dengan jaringan Guelor Kanga pada minit ke-11 dan Dennis Bouanga pada minit ke-21. Titik kebangkitan Ivory Coast bermula pada minit ke-44 apabila penyerang mereka iaitu Jean-Philippe Crasso menjadikan gol pertama bagi menamatkan babak pertama dengan keputusan 2-1. Berbaki 10 minit perlawanan, Ivory Coast berjaya menjadikan 2 gol pantas melalui pemain pasukan Aston Villa iaitu Evan Gossan pada minit ke-84 sebelum Bazumana Traore melengkapkan detik gemilang pasukan dengan gol pada penghujung perlawanan. Keputusan tersebut telah membawa mereka ke pusingan 16 terakhir sebagai juara kumpulan. Sebuah lagi pasukan iaitu Cameroon juga bangkit daripada ketinggalan 1-0 kepada Mozambik sebelum menjadikan 2 gol balas bagi mengesahkan kemaraan ke peringkat seterusnya. Inaki Williams tempelak penganjuran Piala Super Cup di Arab Saudi. Penyerang pasukan Athletic Club iaitu Inaki Williams telah mempersoalkan penganjuran Super Copa de Espana yang diadakan di bumi Saudi. Baginya, ia sangat tidak masuk akal apabila penyokong pasukan terpaksa terbang jauh semata-mata untuk menyokong pasukan kesayangan mereka. Inaki Williams juga menambah, dia merasakan seolah-olah mereka bermain di tempat lawan dan bukan di tempat sendiri. Inaki Williams juga memberitahu yang dalam tempoh beberapa hari lagi, dia akan bergelar seorang ayah dan itu semestinya menambah kesukaran kepadanya sebagai seorang ibu bapa. Athletic Club akan berdepan pasukan Osasuna dalam La Liga sebelum terbang ke Arab Saudi bagi bermain Super Copa de Espana untuk berdepan pasukan Barcelona pada 9 Januari. Caicedo tidak akan bermain menentang pasukan Manchester City. Pasukan Chelsea mendapat kabar buruk menjelang perlawanan besar pada minggu hadapan apabila bintang mereka iaitu Moises Caicedo tidak boleh bermain dalam perlawanan menentang pasukan Manchester City. Hal ini kerana dia telah mengutip kad kuning dan digantung satu perlawanan ketika berdepan pasukan Bournemouth tempoh hari. Enzo Maresca akan tinggalkan Chelsea. Menyusul keputusan seri dengan pasukan Bournemouth tempoh hari, ia menamatkan kempen bola Disember yang cukup suram buat pasukan Chelsea apabila hanya mencatatkan satu kemenangan dalam bulan tersebut. Situasi dikatakan sangat tegang antara Enzo Maresca dan juga pihak pengurusan The Blues. Sebelumnya, Maresca telah menolak untuk membuat temu bual selepas perlawanan menentang pasukan Bournemouth atas alasan kurang sihat, tetapi ramai telah membuat spekulasi yang lain tentang pengurus tersebut. Jika hal ini berlanjutan, pihak Enzo Maresca kemungkinan besar akan meninggalkan kamp Chelsea dan ini akan menimbulkan masalah besar buat gegasi London tersebut. Mbappe alami kecederaan. Berita kurang baik menyelubungi kamp pasukan Real Madrid selepas pemain penting mereka iaitu Kylian Mbappe telah disahkan mengalami kecederaan lutut. Kecederaan tersebut akan mengetepikan dia selama sekurang-kurangnya 3 minggu pada bulan 1 ini. Mbappe mungkin akan terlepas 2 perlawanan penting menentang pasukan Real Betis dan Super Copa de Espana berdepan Atletico Madrid nanti. Perkara ini mungkin akan memberikan tekanan berat kepada Xabi Alonso yang sudah pun kehilangan ramai pemain bintangnya akibat kecederaan. Rodri sudah kembali. Pengurus pasukan Manchester City iaitu Pep Guardiola mengesahkan yang Rodri sudah pulih sepenuhnya daripada kecederaan dan mungkin akan memperoleh minit permainan ketika berdepan Sunderland pada awal pagi esok. Namun Pep masih berhati-hati dalam mengendalikan situasi pemain tersebut supaya kecederaannya tidak berulang lagi. Roberto Carlos dimasukkan ke hospital. Legenda bola sepak Brazil iaitu Roberto Carlos telah dimasukkan ke hospital atas dasar kurang sihat dan lebih kepada sifat pencegahan. Namun keadaan Roberto Carlos dikatakan dalam keadaan stabil, tetapi dia masih belum dikeluarkan daripada hospital.
Neymar sah kekal di Santos. Pasukan Santos mengumumkan yang Neymar akan kekal di Santos untuk 1 tahun lagi selepas pemain tersebut bersetuju untuk melanjutkan kontraknya bersama pasukan tersebut. Neymar telah berjaya membantu pasukan Santos untuk mengelak penyingkiran pada musim lepas dengan bermain dalam keadaan yang masih cedera. Pascal Gross kembali ke Brighton. Bekas pemain pasukan Brighton yang bermain di Dortmund, Pascal Gross, sah kembali ke pasukan lamanya dengan nilai perpindahan 2 juta euro sahaja. Pascal Gross merupakan bahagian penting untuk pasukan Brighton sebelum meninggalkan kelab tersebut untuk berpindah ke pasukan Borussia Dortmund. Højlund akan kekal di Napoli. Penyerang pasukan Manchester United yang sedang dipinjamkan ke Napoli, Rasmus Højlund, dijangka akan kekal bersama kelab tersebut selepas pihak Napoli berpuas hati dengan prestasi penyerang Denmark tersebut. Manchester United akan memperoleh sebanyak 6 juta euro yuran pinjaman beserta 44 juta euro yuran pembelian tetap. West Ham berjaya dapatkan pemain baru. Pasukan West Ham United kini di fasa akhir bagi mendapatkan penyerang pasukan yang bermain di Liga Portugal, iaitu klub Gil Vicente, dan pemain tersebut adalah Pablo dengan nilai 20 juta euro. Penyerang yang baru berusia 21 tahun tersebut antara penyerang yang paling berprestasi, dengan dia berjaya menjadikan 10 gol daripada 14 perlawanan terakhir bersama klub tersebut. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.